Gear patut rest day? Tak patut. Selagi boleh keluar, kita akan balun keluar. First thing kau check bila gear balik, quantity dengan functional. Ikut harga market atau lawan harga market? Ikut harga market lah. Okay. Lepas tu, bila dia rosak, emosi siapa kena jaga dulu. Emosi siapa yang kena ganti. Kalau tak nanti dia tak nak ganti. Orang faham tanggungjawab ni tak? Faham? Orang production faham. Lens atau body, mana lebih fragile? Kalau saya, lens. Barang paling selalu orang lupa pulang. Banyak, tapi salah satunya Spigot. Dah habis dah. Spigot tu apa?